Salam sejahtera, saya Ong Li Chin. Hari ini saya akan membentangkan satu alat ujian psikologi sedia ada iaitu inventory stress. Stres sebagai suatu reaksi yang tidak spesifik terhadap sesuatu bebanan yang ditanggung. Bebanan ini boleh berupa ancaman, cabaran atau sebarang perubahan dalam kehidupan seseorang yang memerlukan penyesuaian selaras dengannya. Tekanan perasaan boleh wujud dalam dua bentuk, iaitu baik atau positif, buruk atau negatif. Inventory stress adalah disediakan oleh ipsychology.johor.government.my dan sebenarnya ia mempunyai dua versi, satu untuk pekerja, satu untuk murid-murid atau pelajar-pelajar. Dan hari ini, inventory yang kita pakai adalah sesuai untuk murid-murid atau pelajar-pelajar di sekolah. Tujuan inventory ini adalah untuk mengukur tahap stres. Ia membantu menentukan sama ada murid itu mengalami tekanan ringan, sederhana atau tinggi. Ia juga membantu kaunselor untuk mengesan simptom stres. Kaunselor boleh merancang intervensi yang bersesuaian seperti sesi kaunseling, konsultasi ibu bapa atau teknik relaksasi. Untuk murid yang berisiko tinggi, guru kaunseling boleh merujukkan mereka kepada pakar psikologi atau psikiatrik. Untuk pentadbiran inventory stress terdapat 24 item dan 5 skala. Ia mengambil masa kira-kira 10 hingga 15 minit untuk didengkakkan dan kita perlu memastikan responden sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia. Responden dikehendaki membaca setiap pernyataan di bawah dan menilai setakat mana pernyataan itu benar tentang dirinya. Jika sangat tidak setuju, sila letak 1, kurang setuju 2, kadang-kadang setuju 3, setuju 4, sangat setuju 5. Ini adalah soalan-soalan dalam inventory stress. Ini adalah QR code, boleh scan dan jawab. Untuk pengiraan skor, campurkan mata untuk setiap soalan untuk mendapatkan jumlah skor. Jumlah mata adalah dari 24 hingga 120. Untuk pentafsiran, jika skor adalah antara 24 hingga 50, maksud melakukan dengan baik. Tahap stres adalah tahap normal. Stres pada tahap ini adalah sebahagian daripada pengalaman harian yang tidak memberikan kesan negatif kepada individu. Ia sebagai tekanan positif yang boleh memotivasikan individu untuk bertindak. Langkah berjaga-jaga iaitu kekalkan gaya hidup sehat, tetapkan maklumat harian yang kecil tetapi bermakna. Jika skor adalah antara 51 hingga 75, maksud bagus sekiranya anda mencegah. Tahap stres adalah rendah. Stres pada tahap ini menunjukkan tanda awal tekanan yang mungkin meningkat jika tidak mengurus dengan baik. Individu mungkin menghadapi beban kecil. Untuk langkah berjaga-jaga, kena pasti sumber beban kecil dan ambil tindakan pencegahan segera. Kekalkan sokongan sosial. Untuk skor antara 76 hingga 100, masuk bakal menghadapi stres. Tahap stres adalah sederhana. Stres pada tahap ini lebih ketara dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan emosi, mental dan fizikal tetapi masih boleh diurus dengan cara pengurusan stres yang sesuai. Langkah berjaga-jaga. Responden digalakkan untuk kongsi isu yang dihadapi dengan orang yang dipercayai dan juga boleh mengambil teknik pengurusan stres. Kalau skor adalah antara 101 sampai 120, maksud responden sedang menghadapi stres. Tahap stres adalah tinggi. Stres pada tahap ini menunjukkan tekanan yang serius dan memerlukan tindakan segera untuk mengelakkan kesan negatif jangka panjang. Ia mungkin telah mengganggu kesejahteraan emosi, mental dan fizikal individu. Langkah berjaga-jaga. Responden perlu dapatkan bantuan profesional dan juga fokus kepada pengurusan emosi. Kesimpulannya, keputusan inventory hanyalah sebagai rujukan. Tiada betul atau salah. Yang pentingnya adalah terima apa yang sedang hadapi dan berusaha mencari jalan penyelesaian yang sesuai untuk melindungi kesejahteraan mental dan fizikal. Fear but fear. Kita boleh takut tetapi kita perlu face everything and rise. Itu daripada saya. Thanks for watching. Bye.